Biar betik. Kompilasi Biar Betik. Biar Betik. Wujudnya pulau yang dipenuhi beribu ular berbisa. Pulau ini dinamakan Ilha de Queimada Grande, sebuah pulau kecil yang terletak kira-kira 35 km dari pantai Sao Paulo, Brazil, dan merupakan salah satu tempat paling berbahaya di dunia. Pulau ini terkenal di seluruh dunia sebagai pulau ular, yang menjadi habitat eksklusif kepada Golden Lancehead, salah satu ular paling berbisa di dunia. Bisa ular ini boleh mencairkan daging mangsanya dalam sekelip mata. Dianggarkan terdapat lebih kurang 4,000 ekor ular Golden Lancehead yang menghuni pulau kecil ini, menjadikannya salah satu lokasi dengan kepadatan ular tertinggi di dunia. Sidi ular, sana ular, atas pokok tu ular, bawah batu ni ular. Yang tengok video ni waktu kerja buat apa? Mengular? Manusia dilarang memasuki pulau ini kecuali penyelidik dengan kebenaran khas. Ilha de Queimada Grande adalah salah satu tempat paling unik di bumi. Adakah anda tahu tempat lain lagi yang bahaya seperti pulau ini? Kongsikan nama tempat itu di ruangan komen. Biar Betik. Bandar ini dikosongkan tanpa penghuni sejak 60 tahun lalu. Dahulu, Centralia adalah sebuah bandar peleburan arang batu yang sibuk. Tetapi semuanya berubah pada tahun 1962 apabila kebakaran berlaku di lombong arang batu bawah tanah. Kebakaran ini dipercayai bermula daripada sisa sampah yang dibakar di pelupusan, namun ia menyambar lapisan arang batu di bawah tanah. Api ini tidak pernah padam, membakar sepanjang rangkaian lombong bawah tanah selama lebih 60 tahun sehingga kini. Penduduk terpaksa berpindah kerana jalan-jalan mula retak, gas beracun terlepas ke udara dan tanah menjadi tidak stabil. Centralia kini menjadi destinasi bagi mereka yang ingin melihat kesan kebakaran bawah tanah ini, termasuk grafiti highway yang penuh warna. Walaupun hampir kosong, api di bawah Centralia dijangka akan terus membakar selama beratus-ratus tahun lagi, menjadikannya simbol kekuatan alam yang tidak terkawal. Adakah anda setuju? Kongsikan pendapat anda di ruangan komen. Biar Betik. Wujudnya sebuah kawah di tengah gurun yang terus terbakar tanpa henti. Di tengah padang pasir Karakum, Turkmenistan, terdapat fenomena luar biasa yang dikelar The Door to Hell. Kawah Gardavaza ini mula terbentuk pada tahun 1971 apabila sekumpulan saintis Soviet menggali untuk mencari gas asli. Namun, tanah di bawah mereka runtuh, mencipta kawah besar yang mengeluarkan gas beracun. Bagi mengelakkan pencemaran gas beracun, mereka memutuskan untuk menyalakan api, menyangka ia akan padam dalam beberapa hari. Tetapi sehingga kini, lebih 50 tahun kemudian, api masih terus menyala. Kini, The Door to Hell menjadi destinasi pelancongan unik, menarik ribuan pengunjung setiap tahun yang ingin melihat keajaiban alam ini. Fenomena ini menjadi simbol bagaimana alam semula jadi kadang-kala tidak dapat dijinakkan oleh manusia. Adakah pintu ke neraka ini akan terus menyala untuk selama-lamanya? Nyatakan pendapat anda di ruangan komen. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe tau.